guys, welcome back to my channel. Maaf lah ya, korang masuk-masuk macam terus jump scare gitu. Okay, so hari ni adalah hari raya. So sekarang dah pukul 9 macam tu. So aku baru nak siap lah, sebab tadi kita kemas. Sekarang aku kat mana nenek aku. So kita baru nak siap lah. Okay, so tema aku tahun ni dengan bapak aku, iaitu colour brown. Look at this. This one is brown kan? Kau macam-macam tau. Ada aku kata ni colour kuning lah, colour angkat orange lah. But it's brown. Dekat shop tu dia tulis brown ke something macam, tapi brown. Dan aku yakin dia ni brown. Alah, dalam family kan, dia macam takkan semua nak sama colour. Dia kan macam kena ada kontur-kontur sikit. So first, kita pakai dulu this one, Essence. Kau nak tahu tak, aku sedih tau. Sebab Wonu mau meliterik dong. Soalnya Wonu mau meliterik saat lebaran ini ya. Dan aku sangat sedih. Siapa lepas ni nak teman aku di kala aku sedih, di kala aku suka dan gembira? Ha? Okay, so next kita pakai this moisturizer. Lepas kita dah prep muka kita tu, and next, alamak, letak merah-merah ni bagi kau tutup sekali jerawat-jerawat kau dan cacat cerah yang berada di muka anda. Kita dah merah ni yang benda sana kan. Mula macam kalau mak kau tengok, dia mesti akan terkejut. Tapi bila dah dia siap ni, dia tak ada jadi result macam ni. This one concealer kita. Lepas tu pada concealer, lepas dah buat kening kan, kita conceal dia. Nampak macam buruk, macam perempuan yang tak pada makeup kan, macam tu kan. So kau conceal lah dia ikut kening kau tu. Baru kita shaping dia macam tu. Macam ni, tarik kening, tarik ke hujung. Lepas tu macam sikit. Lepas tu habis ni, tu hujung. Nampak? Balik sikit lagi, buruk tu dulu. Lepas tu nak pakai kening kan, kau dah ikut betul-betul kening kau. Kalau kening kau besar dulu, tu kau ikut betul kening besar tu kan. Ikut kau punya kesesuaian. Macam terlampau sangat kau letak dia. So dia nampak macam kening gitu. Dia macam ni kan. Kau kat sebelah-belah. Kau shapingkan dia. Balik sini, kau pegang. Dia ikut kesesuaian kening kau kuning. Kening kau, alamak. Ikut kesesuaian kening kau. Jangan ikut kening orang lain beza tau. So dia ikut shaping. Kalau kening kau memang dah cantik, kita dah rezeki kau nak. Itu bawah tak ada kening, ada bagi hilang dia punya conceal tu. Besar ni dia punya trans. Besar tu. Kenapa kita kena pakai contact lens sebelum makeup? Tapi depends kau lah, ikut mana kau selesa kan. Sebab ni reason aku adalah sebab kalau kita dah siap semua, kan contact lens boleh pakai, air tu dah akan jatuh. Bila jatuh nanti takut makeup kau crack. Macam tu, takut dia terikut sekali dengan air lens lah. So kita pakai siap-siap, so tak adalah nanti dia drip ke bawah macam tu. So next kita akan pakai foundation. This is foundation. Semalam aku belajar, benda ni aku buat sebelum ni, tapi sekarang aku tak buat dah. Sebab aku tak blend aku punya foundation dah. So semalam aku belajar kat TikTok kan, dia suruh letak dekat tangan ni. Sebenarnya aku buat, tapi aku tak tahu lah, aku tak tahu benda tu adalah sebabnya macam tu. Sebab sebenarnya aku blend foundation aku, contoh shade satu ni dengan shade lain satu. Tapi sebab sekarang aku pakai satu shade je, jadi dia macam tak payahlah aku nak blend-blend dekat tangan macam tu. Aku terus tengok muka je lah kan. Okay, so kita ambil ni,
kita dah jari ni kan, kita heatkan dia, kena panaskan. Kena panaskan kita punya foundation ni dekat tangan kita. Macam tu, nampak? Aku cakap tak cukup. Ni supaya bila kau heatkan dia punya tu, dia jadi foundation kau jadi masak. Gitu. Bila foundation kau masak, dia akan melekat kat kau punya muka tu. So makeup kau akan jadi tahan berapa jam lah. So lama-lama kau pakai sampai 2 hari pun boleh. Kau masakkan dia, kau pusing begini. Pusing. Jangan risau, dia takkan membazir. Sebabnya tunggu kita tunggu berapa lama? Orang tak cakap berapa lama So kita isi menjelah dah. Okay, ni lebihan ni kan, kau tepek je lah terus. Macam tu. Macam tu. Hujan ke? It looks terrifying. Kau makan kan? Belum. Biarkan aja. Aku dah agak. Yelah, saya tak tahu lama dah. Iyalah. Dah dia mula duduk mandi siap. Nak bini cantik tapi tak ada sabar. Dah itu tinggal dia. Tak mau sangat. Laki ni. Kamu laki. Tunggu balik betul. Kenapa kau makeup kakak? Itu aja kat kiri. Pasal keleping ni. Ping-ping ni. Ping-ping. Maksudnya mak ayah tak ada. Yalah. Yang satu. Lebar satu. Kau banyak tak ada cermin, belilah cermin. Maksudnya ayah tak ada. Cerita masih kalah, apa pun. Lepas dah make up dah dulu. Habis dulu dulu. Kakak tengok ni. Dekat kat hidang. Coklat. Apa tu? Banyak kan? Kakak nyanyi apa? Kakak nyanyi apa? Kan yang punya top view ni. Betul. Antum kau tak ke? Tak. Nampak tak? Nampak tu kot. Letaknya simmer-simmernya ini. Letaknya di sini. Garis-garis ni. Kak, yang ni garis-garis tu apa? Untuk mata juga. Hai, rasa yang tu lah yang nampak sebab kan. Apa ada? Sini. Jangan banyak tau, tekan sikit-sikit je. Yang tu kan? Nah. Nak comel. Tidak. Nak comel. Macam nak comel. Kan? Kita buang all the excess brush yang ada. Brush putih-putih ni buang. Weh, yang ni lah. Ya, dah. Kakak, ingatkan mana? Okey. Yang ni.
Lagi rasa kita tak apa-apa nak jadi sangat. Kau jadi? Next, pakai brush on. Kakak, boleh tak tolong kak? Mana boleh buka kat situ je. Macam mana nak? Kena terbalikkan dia. Tapi tu bukan bedak lah. Kakak tak buat bedak. Ini apa? Tu powder tu dia kena hilang. Bukan bedak betul-betul tu. Nak Letak sikit je. ni tak kuat mana? Letak sikit je. Okay. Sekarang kita nak pakai tu. Kita backstand. Dah tutup kan Rifah ni? Ha? Betul? Ha? Betul? Panas eh? Tutup dah. Dia dah tutup depan and dia tutup. Sanggup kan? Okay, kita okay, dah sini tu. Kita nak ni. Kita sini. Kita cakap flowy kita. Kemudian kita cantik kan? Kau pilih sini. Dia macam kenapa? Oh, aku rasa aku sini. Macam mana okey? Tapi nak kamera tak macam tak okey. Okay, kita letak ini. Macam tak nampak cantik kan? Dia kena angle ke sini lah. Ini kan cantik. Oh, dia kena macam baru nampak cantik. Macam kita tengok lah. Kita smokin dulu. Macam jatuh kan, bahkan ni kita tak pin. Tapi kita suruh sikit supaya tak nampak. Kita tahu. Itu je. Okay, sini nak sama raya. Nanti aku tunjuk. Cincin walaupun tiada lagi yang sarungkan cincin untukku. Okay, sebab kita tamak. Jadi ayah untuk nabung untuk beradik aku. Untuk mak aku. Untuk ayah sini. Untuk beradik. Okay, let's stir. Kau tak siap tadi kenapa dah? Siapa yang mau doa raya? Sabar ya. Aku ikut kanan. Hakim boleh ah. No, Hakim boleh sini. Balik. Tak adalah banyak tapi ada lah. Tak ada. Nak kasut ni kan tak boleh. Ya, dia biasa. Ada. Duk. Aku berbeza-beza satu. Duduk. Ada video-video. Kau ada sama mati je. Thank you. Bagi dah. Ada kakak. Ada dialog sama ni. Ini tak enak.
Tak ada orang jodoh baik ke. Apa dia sampai usi aku kahwin. Doakan dia berjodoh dengan Mr. Y. Moga Mr. Y. Shut up. Bagi dah. Next. Lagi ke? Jangan tak tahu. Ini. Ini. Terima kasih. Tu je. Lagi. Tu je. Kamu jangan tak. Mami, Sini apa punya lagi? Lagi. Dan tak nak Pak Jaya mana? Apa Jaya ni mana? Dia datang ke tak? Dia telefon. Abang Jaya balik sini ke tak? Kejap lagi. Nantilah saya bagi. Aisyah boleh lagi kakak gambar. Ya? Dia pakai jerawat. Nampak jerawat lah. Mana ada jerawat? Tu dia pernah sini tu. Oh, biasalah tu. Ada lebih aku. So guys, this is my nenek. Dia apa hal ni dalam rumah kat kasut Kakak pakai kasut apa? Dia cakap hai nek, cakap hai. Nenek muka nenek macam Pak Jaya ni. Entah? Orang pergi ke nenek. Nenek pergi ke nenek dengan Pak Jaya ni tahu. Nenek mak dia. Abang Jaya kerja situ sekarang? Oh dia yang berdekat kan susah lah 2 tahun tu. Pakai kasut. Tak payah nenek selalu pergi nenek dia. So, story recording aku nak ambil gambar pakai Tapi ya. Aku rakam. Jejak. Tommy bukan emas ke? Yeah. Aku dah beli emas. Memastikan. Belakang. Cepat. Jejak. Aku bergetar. Buatlah video. You off tak ni? Kenapa belum salah pagi? Sekarang dulu. Asyik apik dulu. Rekod. Tegang. Panas je. Tak gambar macam ni panas-panas. Monty mana? Aku sini terus busy nampaknya. Ya aku. Motik kucing lah, Wi. Nah. Kita tak gambar di pagi raya. Di hari yang mulia. Selamat Hari Raya. Bapak cringe tu aku ni. Cantik lah aku hari ni. Okay. Macam ni. Dia tengah macam ni. Aku tengah posing macam ni. Nampak? Ya, tak. Nampak bunga. Sofi tengah ambil gambar. Monte ambil gambar aku. Aku rasa tak gambar kat ni. Dia tak ada ni. Itu tu. Tak lama pasal. Ya, aku dia pasal sikit lah. Kat sini lah sikit lah. Dah macam buka open dah. Kenapa ni? Kejap. Ni pakai slipper ni kenapa tak ada kasut? Bagi nampak slipper. Mandilah. Cukup. Okay, kita dah tak gambar raya tadi. Bukan mak nenek. Ha? Alhamdulillah. Tapi
Tapi bila aku tengok dia live, dia cantik je. Tapi bila macam ni dia nampak pelik. So sekarang kita nak pergi ke rumah pakcik aku. Ada zoom pula dah. Pakcik aku nak beraya kat sana ramai-ramai belah mak aku. Tadi belah bapak aku. So nanti kita nak pergi lagi 9 pula. Okay? Bapak aku besar. So tak cantik lah. Sebab tadi tu je ada parking. Guys, kita dah beraya di sini. Reason kita beraya kat sini sebab sekarang ni tak tahu kita beraya kat rumah aku. Sebab rumah aku tu macam consider macam rumah apa? Rumah pusara. Rumah pusaka. Oh, pusara. Pusara tu macam pusara tu tak Macam rumah pusaka. bukan puaka. Macam rumah pusara. Puaka. Pusaka. Rumah pusaka. Jadi macam tak tahu bersitu. Tapi tahun ni macam kita beraya kat rumah buat aku yang ni. So kita nak pergi 9. Panas doh. N9. Ah, 9. N9. Cantik doh. Nanti kau dah beli belakang. Okay, so kita dah sampai di Kampung Negeri 9 and 9. So, kita tengah. Tadi kita salam-salam raya. Lepas tu sekarang kita tengah berehat untuk solat. And Wono is doing live right now. This one is 이렇게 라디오 하는 것도 나중에 또 the last one kot. Sebab nak pergi military dah. 방향성 잡고 재밌게 계속 계획만 하기. Okay guys, memandangkan it's end of beraya kita, so we want to unboxing our duit raya. Tapi jangan cak Tapi aku tak adalah banyak. Tommy sebab dululah. Since aku dah kerja. Tommy dulu eh. Tommy dulu lah. Yang Tommy ni kan, kenapa aku dapat Tommy ni? Sebab aku ni kot, ada yang tak bagi. Kan tak bagi. Ni kosong. Tapi boleh tak apa kau kalau buka depan kau tak apa. Judge lah. Jui. Ni. Kau kena RM1 dah. Oh ni bagi kat Safia. Tapi aku rasa. sebabkan kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham sendiri daripada Sophie sebab Sophie pun gaji berapa je. Kita faham. Faham je tu. Kau judge aku dah. Okey, untuk dia raya kau habis berapa? Ha? Untuk dia raya. Tak macam kenapa kau macam Cakap wah. Okay, Duit, aku boleh beli tiket kai. Aku nak beli VIP sekali.
Oh, tak sampai lagi. Macam tu macam duit raya yang macam aku bagi kepada budak yang aku nampak depan. Aku takkan macam, kirimkan ya. Maksudnya kau je takut tak jumpa budak tu macam anak dan buah kau kan. Tak jumpa depan. Aku tak bagi ya. Maksudnya duit tu jadi duit aku. Tak salah tak dapat. Tak salah tak dapat ya. Duit aku right. Bila pernah buatnya? Motif baik terus ni Unify bulan ni. Aku nak pergi konsert. Is my money. Maksudnya duit aku banyak sebab aku kutip hutang. Ding. Dan korang betapa Aku lah sebab Dulu raya dulu tak minta. Tak macam kenapa nak kira dalam raya yang kau dapat sekarang. So, cakap aku lah. Aku nak bagi duit ni tak pergi konsert. Bila kaya weh. Duit ni. 100, 200. Weh, ini banyak weh. Kejap kira tu sudah. Kejap, aku nak asingkan. Bayarlah hutang aku dulu. Diamlah. Kau dah miskin. Aku dapat 247. Alhamdulillah. Thank you for all the pemberi and all your sedekah and all your kindness. Semoga Allah murahkan rezeki kalian yang memberi duit raya ini. 60. Duit 360. Ingat tak 400 ni kau kena beli. Tak, hutang satu hal. Kau kena bagi bayar cukai. Apa Kau kau? bayar cukai siapa? Kau kau. Dia masuk dia atas baji. Cukai tu. Dia boleh ingatkan dah. Nanti duit ni. Aku macam, ya nanti nak kira dulu dapat berapa. 5. Kau bagi terus cukai. Kau bagi terus. Jangan tunggu aku berapa. Kau bagi terus 100 sekian tu. Macam mana aku dapat 300 je. Aku bagi 1 Wih, aku tak beli kau banyak. Berapa? Siapa? 100. 100 dapat 1. Mungkin sebab tadi duit Mak Iman tadi dapat belum? Dah semua dah dapat dah. Aku rasa yang hilang. Yeay, dapat pergi konsert. Tak berapa bagi RM5. Aku tak nak simpan. Okey lah tu balik RM1. Bagi tempat. Jangan nak simpan. Kita dapat 400 ni. Bagi asal cakap mama. Ya. Nah, janganlah macam tu kau miskin macam ni. Macam mistress. Nah, ni. Weh, janganlah macam tu. Aku tarik Okay, rezeki okay. kau sekarang. Tahulah kau. Thank you guys for watching our unboxing. So, bye-bye. Terima kasih semua. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Alhamdulillah. Cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakap Alhamdulillah. Dah sahut datang. Cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah tu Allah for the rezeki. Okay, bye-bye. Thank you guys for watching my video. Bye. Okay guys. Thank you guys. Oh, no mau pergi ya.